Korang pernah nampak tak haiwan jarat yang rupa muka dia sebiji macam watak alien dari filem science fiction? Kenalkan, Saiga antelope. Haiwan yang menetap di kawasan padang rumput Eurasia ni adalah spesies purba. Dia pernah hidup sezaman dengan gajah raksasa mammoth masa zaman ais dulu. Ciri fizikal yang paling viral dan pelik pasal antelope ni mestilah pada bahagian hidung dia. Hidung dia sangat besar, berkedut, menggelebih dan memanjang ke bawah sebiji macam muncung mesin vakum atau belalai gajah yang terpotong. Rupa dia memang kelakar. Tapi jangan gelak, hidung gergasi tu sebenarnya adalah penyaman udara biologi yang paling canggih kat dunia. Kawasan padang rumput tempat dia tinggal ada cuaca yang sangat ekstrim. Bila musim panas, debu tanah sangat tebal. Hidung besar tu bertindak sebagai penapis, filter yang akan halang habuk dari masuk ke paru-paru. Bila tiba musim sejuk yang melampau pula, hidung vacuum tu akan berfungsi sebagai heater. Ia akan memanaskan udara beku yang disedut tu sebelum udara tu masuk ke dalam badan. Rupa macam alien, tapi hidung berfungsi macam aircon. Rare kan ciptaan hidupan purba ni? Jangan lupa like, komen dan share.